Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 7 Mac 2026 bersamaan dengan 17 Ramadan 1447 Hijriah. Saya sekarang berada di Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan Kelantan dalam program Majlis Iftar bersama dengan Asnab Sempena Nuzul Al-Quran. Hari ini kami akan meraihkan seramai 200 orang asnab dalam majlis berbuka puasa dan juga solat berjemaah serta solat tarawih di Ma'had Tahfiz Quran Baitul Hasan Kelantan. Terima kasih kami yang tidak terhingga kepada semua pihak yang membantu. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Puasa artinya menahan diri dari lapar dan dahaga, juga perkara yang membatalkan dari terbit fajar sehingga maghrib. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Puasa melatih kita sabar, puasa menjadikan kita sehat, puasa perlukan keikhlasan di dalam bulan Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Hendaklah kita banyak sedekah, jangan lupa pula baca Al-Quran, juga berzikir dan berdoa dan berselawat ke atas Nabi. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Paling penting sebelum berhari raya, tunaikanlah zakat dan fitrah agar kita dapat meraihkan bersama tanpa mengira miskin dan kaya. Kini tibalah saat yang dinanti, hari kemenangan bagi kita. Selamat berhari raya minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadan هذه السنة
sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Tahun ini kerana Allah. Puasa artinya menahan diri dari lapar dan dahaga, juga perkara yang membatalkan dari terbit fajar sehingga maghrib. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana, hazihi sanati lillahi ta'ala. Puasa melatih kita sabar, puasa menjadikan kita sehat. Puasa perlukan keikhlasan di dalam bulan Ramadan. Terima kasih Baitul Hasan. Terima kasih Baitul Hasan. Terima kasih Baitul Hasan. Terima kasih Baitul Hasan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana, hazihi sanati lillahi ta'ala. Hendaklah kita banyak sedekah, jangan lupa pula baca Al-Quran, juga berzikir dan berdoa, dan berselawat ke atas Nabi.